Hai dan Assalamualaikum semua. Saya Azan Atika binti Muhammad Razi dan hari ni saya nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu tekanan keluarga dalam aspek tekanan harapan keluarga terlalu tinggi. Topik ni penting sebab ramai antara kita tak sedar pun yang kadang-kadang tekanan paling berat datang bukannya dari luar tapi dari rumah kita sendiri. Pernah tak rasa macam setiap langkah hidup kita ni mesti ikut apa yang keluarga kita nak je? Macam kalau tak capai sesuatu tu, terus rasa bersalah. Sebenarnya bukan semua harapan keluarga tu salah tau. Tapi bila harapan kita jadi terlalu tinggi, ia boleh berubah jadi tekanan keluarga yang berat dan juga memenatkan. Baiklah, kalau kita kaitkan dengan teori sistem keluarga, setiap ahli dalam keluarga ni dia saling berkait. Bila satu pihak tertekan, seluruh sistem boleh terganggu. Antara faktor utama tekanan ini yang pertama termasuklah sistem keluarga tertutup. Bila keluarga kita ni terlalu tegas dengan nilai dan tradisi, anak-anak dia rasa macam tak ada ruang untuk mereka. Ini pun berlaku dalam keluarga saya. Bila seorang masuk boarding school, maka semua orang kena masuk boarding school. Yang kedua adalah disebabkan oleh struktur keluarga yang terlalu berhierarki. Yang mana ibu bapa ni dia jadi penentu utama semua keputusan. Dari segi hidup anak, hala tuju, kerjaya. Okey, bila semua benda ni berlaku serentak, keluarga ni boleh hilang homeostasis ataupun keseimbangan semula jadi yang sepatutnya wujud dalam sistem keluarga sihat. Tekanan ni kalau dibiarkan kesannya bukan kecil. Anak boleh jadi murung, hilang semangat, mula jauhkan diri dari keluarga. Ibu bapa pula akan kecewa bila anak tak capai apa yang diharapkan. Dan akhirnya, hubungan pun makin menjauh. Dalam konteks teori sistem, bila satu bahagian terganggu, semua ahli keluarga akan turut terjejas. Dan kalau kita biarkan perkara ini berlarutan, tekanan ni boleh bawa kepada masalah seperti masalah sosial. Contohnya macam burnout, kemurungan, hilang motivasi atau diorang rasa macam diorang dah tak nak dah teruskan hidup. Alright, untuk kurangkan tekanan ni, kesedaran dalam keluarga sangat penting. Pertama, wujudkan komunikasi dua hala. Dengar dan faham, bukan sekadar menilai. Kedua, jadikan keluarga lebih terbuka. Sedia terima maklum balas, pandangan daripada semua. Kalau tekanan tu dah terlalu berat, jangan segan dapatkan bantuan kaunselor keluarga. Kaunselor boleh bantu pulihkan keseimbangan sistem dan bantu setiap ahli faham peranan masing-masing. Kesimpulannya, harapan keluarga sepatutnya jadi semangat, bukannya beban. Keluarga yang bahagia bukan yang sempurna, tapi yang tahu berkomunikasi, memahami dan berkembang bersama. Kasih dan harapan ibu bapa yang terlalu banyak pun boleh jadi beban sampai anak hilang semangat. Ingat, bunga yang disiram berlebihan pun akhirnya layu. Tapi ini bukan tentang bunga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Bye!